Good morning. Lawa lah dekat HDI. So hari ni kita nak pergi Plaza de España hari ni. Tapi lighting hari ni macam gloomy, cloudy, tak ada matahari. Okay, Angah baru turun kat lobby. Kita nak pergi sekarang. Bye. Jumpa je lagi. Bye. Ada banyak buah oren. Ada banyak buah oren. Limau. Pergi jalan je. Sampai je. Ni kalau kat Malaysia ni mesti makcik-makcik sebelah claim. Ni pokok saya ni. Ni pokok saya. Jangan ambil. Kalau Malaysia. Jangan ambil mangga saya. Tengok ni. Buah oren tahu tak? Buah oren boleh ambil je. Lompat sikit boleh ambil. Sejuk lah. Rasa sejuk sebab baru lepas hujan. Baru lepas hujan. Soalnya 8 kot macam semalam. Cuma dia berangin lah. Sekarang kita nak ke Esplanada Sevilla. Plaza de España lah. Plaza de España. Plaza de España. Gimbal Airport Ridge. Tahu dah? Gimbal Airport Ridge. Kita jalan dulu lah. Nanti kita jumpa lagi dekat sana Plaza de España. Baik. Lawannya. Kalau musim spring mesti cantik ni. Sekarang kita dekat Plaza de España. Betul? Betul, dekat sini sungai yang tak cetek, sungai yang tak dalam ni. So sungai yang tak dalam ni kalau musim spring ada sampai, boleh naik sampai. Tapi sekarang musim winter tak ada. But we are lucky sebab kita datang ni ada air. Sebab ada kita tengok dekat TikTok, ada orang pergi musim bulan 11, musim winter juga, tapi tak ada air. Tak ada air. Kan? Betul. Iconic Square. Sis baca skrip ke? Ya, saya Google. Baru nak Google tempat ni apa. So dia tempat yang famous dekat Seville. So dia part of Seville punya landmark lah. So tengok belakang ni, pusing sayang.
Not the Apa? not the best day to have a stroll dekat Plaza di Espanya. Sebab cuaca hari ni tak nice lah. Tak Bumi ni pun dah start gerimis, dah start hujan. Hujan dah. Gambar semua okey lawa, tapi kalau ada matahari lagi lawa. Dah macam lupa lah gerimis dia. Dia ada hoodie ke? Tak ada. Oh my god, hujan lebat. Yalah. Tak, I rasa you kena beri belah kanan lah. Sebab I punya view belah kiri. Yes, that's fine. Untunglah ada hoodie. Ni jaket saya, bukan jaket orang. Sekarang kita dekat apalah, lupa lah. Sayang, apa nama? Maria de Luisa. Maria de Luisa Park. Tengok, pokok oren nampak. Ada ayam Belanda. Macam apa zoo? Dia nak kata macam zoo, guys. Oh, lecak. Macam ayam Belanda? Taklah. Kita makan dalam flat tu. Angsa. Ni dia macam ayam, macam itik. Oh, ni itik. Kaki dia itik, bukan kaki ayam. So, itik. Chicken banana. Dinosaur. So ni ada park, ada water fountain. So jalan agak berlecah sebab hujan malam tadi. Tapi cantik. Cuba korang bayangkan kalau datang waktu spring, waktu summer, dengan ada lighting matahari, memang lawa gila. Sumpah lawa gila. Lagi sekali. Tak nak record. Taklah. Ambil je lah sushi. Nanti beli je lah apa-apa. Janji. Okay. Janji. So sekarang ni kita on the way balik, pergi parking, balik ke kereta sebab cuaca dah hujan. Dia gerimis. Jalan nak pergi kereta ni 10 minit juga, sayang. Itulah tu. Makin lebat ni, sayang. Itulah tu. Makin lebat, sayang. Itulah tu. Kena ada payung. Sayang, Next cuba you time. pegang pula. Kaki I dah sakit, sayang. Cuma nampak tak basah? Nampak tak basah? Nampak tak basah baju saya? Nampak tak basah? Basah. So sekarang kita nak pergi Cetas di Sevilla.
So dia macam tempat attraction lah, of course, dekat civil. So kita tak tahu nak pergi sana macam mana, sama ada nak naik Uber, naik tram atau naik bus. So dia dalam 30 minutes lah daripada hotel kita. Okay, so sekarang kita tengah tunggu Diana, biar dia yang decide. Sayang, apa yang you nak beli dekat sini tadi? Sayang? Pokemon saja. Ni ke bus stop ni? Ayah stop ni dah. 32. So kita dah sampai dekat bus stop. Kita akan naik bus dekat sini. Bus nombor 32. Lah, bus ni depan mall ni je. Ponce de Leon. Ada tram. Ada tram. Bus dah sampai. Turun kat mana? Saya 6 stop. 6 stop. How to buy free tickets? How to buy? Okay. Oh, kena tekan debit je. Oh my god. Sini lah. Ni rasa keluar tak ya? Sayang. Setuju tak? Setuju? Sekali bayar je. Sebab kita pakai debit. Tak ada keluar pun? Ada keluar ke nak? Ha? Ada keluar? Keluar apa? Notification? Ni suasana malam dekat area city. Night walk Night walk. in the city of Sevilla. Si. Sevilla. Si. Oh, nasib baik I pakai jaket ni. Tak Puffer. sejuk. Dekat Puffer. Yes. Oh, tu. Oh, ni Dia nak sembahyang ke? church. Ni church. So, daripada bus stop tadi 5 minit berjalan ke destination kita. Masa kali ini manja kali. Ha, sayang. Tu masa kali, ni manja kali. Tapi kan dekat Spain ni surprisingly rasa macam safe sikit. Macam tak adalah nampak lagi yang macam pickpocket tu. Dekat attraction tourist tak tahulah kalau wah dah sampai. Dekat Taman Botani KL guys. Kenapa dia buat benda ni? Ha? Kenapa dia buat benda ni? Buat apa? Ha? Macam not necessary je barang benda ni. Jom naik tangga satu-satu. Tengok view depan lah. Somebody take a Terus tu apa? So, any comment Diana? Dah sampai? Dia macam Singapore punya warna B. Yes. Apa? Shopee version. Shopee version. Coffee. Okey lah. Hey, sayang. Okey lah. Tapi kalau naik atas mesti best. Betul. Baru nampak Satu view. raket tercuruk. Korea. So dekat atas ni Tak ada sebenarnya orang boleh pun di naik. Kan? Tutup. Kita yang tak nampak. Tak nampak lah. Atas ni boleh naik. Kita boleh nampak view civil. Habis seorang 15. Tiket seorang €15 bersamaan RM 50. RM60. 50-60 ringgit. Yelah, taklah mahal sangat pun.
Kan untuk 15 euro tu okey lah. Okey lah. Jadi kita tengok Christmas market depan dia. Jom. Tu depan Depannya, bang. depan. Christmas market depan dia. Kita dah turun daripada atas sana tadi. Kita nak pergi Christmas market, jalan-jalan. Oh, churros. Churia-ria. Macam Hindustan lah pula. Boy churia. Boy churia. Nak beli apa? Mama pun nak kan? Ya Allah, kenapa beratur dicelah-celah sikal? Churros berasal daripada Spain. Yes. So kita nak try churros yang berasal daripada Spain. Tapi churros dia macam cakoy kan? Dia pakai ni apa Dia tu? punya tekstur. Kuning tu apa? Nesquik. Sedap ke? Tu hot chocolate. Yang sedap je kalau hot chocolate sekali abang. Okay, on. Hot chocolate tu. Satu. Satu je. Satu je. Hot chocolate Share. dua churros. Satu je. Nanti tak habis. Kita bertiga je. Kau bertujuh bang. Orang suruh minta paper bag, dia ikut dapur kedai orang ni. Betul-betul ikut dapur Teruk tu. Memang buat perangai Melayu betul ha? Oh ni yang viral kot. Orang beratur kuku churro. Ini adalah churros yang tengah viral. Oh, ada macam show. Oh wow. Jom. Patutlah diorang lari. Ikutlah kat yang nampak kat Kat TikTok ada dia. Wow. Okay. Bangunan dia. Ha? Dia buat show. Kita dah balik dah lepas tengok show breakdance Helikopter. show Gila ada helikopter tadi. dengan light show. So kita nak balik.
sekarang kita on the way nak balik hotel. Kita nak ambil Uber. So salah, tak jadi naik Uber kan. Kita nak naik tram. So kita tengah berjalan ke arah stesen. Tram station. Oh, sana ni kedai halal lah. Al-Wadi Restaurant. Kedai Turki. Al-Wadi. Sini ada kedai halal. Kita nak balik naik tram. 2 stesen kita pergi, tutup. So, maybe tak adalah tram malam ni. Mak kau. Ada lagi 5 stop lagi. 5 stop. Kita jalan kaki 5 stop. Wah, 5 stop lagi baru sampai hotel. Tapi dia dalam 2 km je kan? Kita nak sampai stop yang ketiga dah. Yes lah. Ya. Tadi second kan yang tutup tu. Kalau korang nak tahu, dekat sini ada banyak polis. Ya, rekod. Dekat tempat attraction dia lah. Macam dekat setiap simpan tu ada je polis ronda-ronda. So rasa selamat lah. Transit. Oh, ada. 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 Merah juga. Oh, ada. Finally. Okay. Finally ada tram. So jadi lagi berapa stop je? 2 stop je. 2 stop. Ada. In service. Ada tak orang naik? Adalah 5 minit 7 minit. Okay, ada guys. Kita akan turun stop. Kita sampai dekat tram. Ada orang naik? Ada. Guys, ada pun tram. 3 stesen sampai hotel. Lepas tu kita kena jalan sejauh 100 meter untuk sampai hotel.